Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah projek inovasi kami, iaitu penjodoh bilangan. Nama projek kami iaitu Bijak Membilang. Yang ini. Okay. Jadi cara permainan dia macam ni. Nanti kami akan gambar-gambar ni, set gambar ni, kami akan letak dalam satu kotak. Lepas tu kami akan suruh pelajar-pelajar kami supaya memilih gambar-gambar tersebut mengikut penjodoh bilangan yang ada. Yang ini 3 seekor, sebuah dan sebiji. Jadinya budak-budak tu akan memilih setiap gambar tu secara random. Jadi budak-budak akan ambil gambar tu dan menempel pada setiap bunga-bunga ini mengikut penjodoh bilangan tersebut. Seterusnya kami juga ada permainan digital iaitu kami akan menapal dua ini QR code di sini. Ada permainan iaitu permainan dalam Canva. Murid-murid boleh membuka QR code ini, kemudian boleh menekanlah dalam permainan tu tentang tajuk bahasa Melayu iaitu penjodoh bilangan. Kemudian QR code yang kedua ni ada sedikit nota tentang penjodoh bilangan. Okey, sekian, terima kasih. Nantikan persembahan kami.